Hai, Assalamualaikum semua sahabat Cik Salma. Hari ini kita nak buat dua petua, iaitu petua yang pertama untuk kening dan juga untuk rambut menggunakan buah keras. Selepas Cik Salma dah basuh buah keras tadi, kita letakkan dalam mangkuk. Inilah rupa buah keras yang akan kita gunakan untuk dua petua pada hari ini. Kita ambil beberapa biji dan kita bakar di atas dapur. Bakar biar sampai keluar minyak dia, biar dia jadi hitam macam ni. Dan kita balik-balikkan menggunakan sudu. Yang tu dah nampak dah warna hitam dia, sebab kita nak guna lepas ni. Biar dia hitam lega macam tu, barulah kita angkat ya. Langkah pertama kita buat untuk kening dulu, barulah kita buat untuk rambut kita. Petua ini berkesan kalau rutin buat setiap hari sebelum tidur, biar kita tidur dengan minyak buah keras kita, dan bangun esok kita boleh cuci. Jangan lupa juga pakaikan dekat rambut kita yang tepi-tepi macam ni, supaya ia kembali naik rambut kita tu. Kita dah amalkan benda ni dan anak-anak rambut pun naik. Jadi langkah yang kedua ini, kita ambil lagi buah keras tadi di dalam mangkuk, dan yang selebihnya ini kita kena tumbuk dia sampai dia halus. Selepas tumbuk tu, sediakan pula kuali untuk kita goreng dia tanpa menggunakan apa-apa minyak. Kerana dalam buah keras ini pun dah ada minyak dia sendiri, minyak yang sangat wangi, dan kita akan gunakan untuk rambut kita pula. Kita goreng dulu sampai dia bertukar menjadi warna hitam. Yang ini dah hampir siap, tapi kita nak lagi hitam untuk keluarkan minyak dia. Dan ini dah siap lah. Cik Salma goreng dia tadi. Dan seterusnya kita akan ambil minyak kelapa untuk dimasukkan ke dalam buah keras yang hancur ini. Dan kita masakkan dia sampai dia keluar warna hitam, lagi hitam daripada ni. Dan kita kacau-kacau di atas dapur beberapa minit lah. Dan masa ia menggelegak tu, itulah dia, minyak keras daripada buahnya sudah keluar. Nampak tak? Ini akan melebatkan rambut kita. Kita kena pakai hari-hari dekat rambut. Dia akan mengurangkan keguguran, melebatkan rambut, membuatkan anak-anak rambut kembali. Dan yang mana kepala mereka yang ada botak tu, bolehlah cuba resepi ini. Kerana resepi ini adalah resepi turun-temurun, betul orang-orang dulu. Sediakan mangkuk dan kita isikan bahan kita tadi ke dalam mangkuk. Jaga-jaga kerana ia sangatlah panas. Jadi kita gunakan, nak letak dalam spray pun boleh, nak guna nak celup-celup macam tu, dan usap-usap pada rambut pun boleh. Tapi yang penting harus gunakan setiap hari resepi ni. Nanti korang tengok sendiri, rambut korang akan lebat. Yang mana dah hilang tu akan kembali balik. Yang dah gugur pun tidak akan gugur lagi. Jadi terima kasih kerana mengikuti Petua Orang-Orang Dulu Cik Salma. Jangan lupa share, like dan komen ya. Cik Salma tunggu komen apa petua seterusnya di Petua Orang Dulu bersama Cik Salma. Assalamualaikum.